Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh jual produk online tanpa adanya stok barang seperti di TikTok? Iaitu kita hanya membuat sebuah video namun barangnya akan dikirim oleh pihak ketiga. Ini maknanya kita jualkan barang orang, bukan jual barang sendiri. Kalau jual barang orang, kita kena izin dengan ownernya, owner punya barang. Dan kita tak boleh tetapkan harga kecuali owner tu yang izinkan. Contoh, harga ni contohnya, ini harganya 2 juta. Masa 2 juta, lepas tu saya jual 2 juta setengah. Tak boleh. Kecuali owner kata, okey bro, ni aku letak kau 2 juta, kau jual berapa pun, itu terpulang kau. Ni boleh. Sebab ownernya dah izinkan. Boleh faham? Tapi kalau owner katakan, bro, kau hanya boleh 2 juta, tak boleh lebih daripada 2 juta. Kalau kau jual 2 juta, siap kau. Maknanya dia tak izinkan, kita tak boleh lebih daripada 2 juta. Apabila kita jual lebih daripada 2 juta, walaupun 2 juta 100, maka 100 tu haram dalam Islam. Boleh faham? Yang tadi ni, yang tadi pihak ketiga ni, itu dia hanya iklankan, bantu iklan, nanti dapat fee. Yang penting ownernya tahu, tak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Sebab syarat jual beli itu kena barang kita. Kalau barang orang, kena izin ownernya.